So hi, Assalamualaikum. So hari ni 15 Mei, which is birthday Ihin. Happy birthday Muhammad Farihin. So hari ni baru surprise, kami rasa yang the best lah. So malam ni Ihin Musketeer ada buat little bit surprise, tapi Mira yang kena deliver the surprise. Mira harap menjadi, dan Mira minta maaf kalau ada angle-angle yang tak kena, tak cantik. Sebab ni Mira do my best lah, insyaAllah. Moga Allah bantu Mira. Korang nak tengok surprise apa, korang kena follow Mira. Tapi sebelum tu, Mira kena sahabat dengan Ihin di sini. Mira nak pergi cari dia punya hadiah dulu, and then baru kita pergi ke tempat yang Mira nak surprise tu. Hadiah dia apa yang Mira nak beli, and then tempat apa yang Mira nak surprise tu. So korang kena stay tune, tengok sampai habis konten ni, okay? Jom! So Mira dah sampai dekat IOI Putrajaya. Misi Mira sekarang nak cari hadiah untuk Ihin buat birthday dia. Mira cakap kat dia baru tak ada bajet lah nak beli, tapi sebenarnya hari ni baru Mira nak bagi hadiah kat dia. So plan Mira nak cari kasut kot. Kasut macam mana tu kita tak sure lagi, tapi Mira nak cari kasut yang dia boleh pakai pergi kerja. Sebab dia jenis yang pakai kasut pergi kerja. Orang lain pakai slipper, dia jenis suka pakai kasut. Mira nak cari kasut yang selesa untuk dia pakai pergi kerja ke, pergi travel ke, buat kerja ke, yang tu lah. Tapi sekarang tak tahu nak beli brand apa. Mira rasa try cari dululah kot. Mira first time tau shoot seorang-seorang. Selalunya ada Ihin ataupun ada share tolong Mira. Ni tak ada, sebab Mira kena rahsiakan benda ni daripada Ihin. So sekarang Mira nak cari maybe Sports Direct ke, tapi Mira tak tahu wing belah mana ni. Wing betul ke wing salah, aku tak tahu lah weh. Hai, selepas 5 minit berjalan, dekat depan Mira ada JD Sport. Mira nak try masuk JD Sport tengok ada tak yang Mira connect. Sebab Mira sumpah Mira tak tahu dia suka kasut macam mana. Yang Mira tahu dia minat Nike. So cari Nike tengok ada tak size dia. Mira tahu, tapi Mira takut salah juga. So Mira nak tanya promoter ni, in case kalau salah size boleh tukar tak? So masuk tengok dulu. Ku harap dalam cintaku, ku tak mau menjanjikannya, pasti bahagia bila denganku, biar dia rasakan sendiri betapa. Satu dia, yang ni Mira ambil sebab dia warna putih. Lepas tu dia ada sulam merah sebab Ihin ni dia suka warna maroon. And then this one pun salah satu choices Mira. Tak tahulah weh, banyak lagi choices. Mira tak tahulah dia suka mana. Mira nampak ada stocking juga. Mira rasa Mira nak beli kasut dengan stocking sekali, sebab daripada Medan hari tu Mira nampak dia pakai stocking yang sama je, warna purple tu. Tadi pun pakai stocking purple, tak tahu dia cuci ke tidak stocking tu. So Mira nak beli kasut dengan stocking. Tapi sekejap lagi akan ada plot twist. Mira nak beli kasut yang biasa, kasut budak-budak. So Mira nak cakap Mira beli kasut kat dia, tapi Mira bagi kasut budak. But at the end Mira bagi kasut yang betul ni, hadiah yang betul ni. Mira dah berjaya secure satu barang. Tapi plan Mira nak beli another kasut, tapi kasut yang biasa. I mean kasut olok-olok. Ataupun macam ni, Mira letak dalam kereta Mira ada kasut Mira. So Mira letak kasut Mira lah kot first tu, and then masa dia buka kasut Mira, yang kedua tu baru kita letak kasut ni. So tak payah balut-balut lah kot, tak payah nak gift sangat lah, gift wrapping sangat lah, sebab tak sempat. Sekarang pukul 7 lebih, Mira kena ada kat sana pukul 8. Mira nak kena berhenti solat lagi, so kena tunggu sekejap lagi. Cerita dia tadi Mira tak tahu Mira masuk kat pintu mana. Mira lupa, astagfirullahalazim. Tadi Mira ingat Mira parking valet je, lepas tu Mira tak ingat yang Mira masuk tu kat mana. Itu problem dia sekarang. Itu serabut yang kalau datang seorang-seorang ni. So Mira nak try beberapa pintu. Kalau ada tu ada lah. Sekejap try sini. Stressnya. Mira ingat ke Ihin serabutkan Mira ni. Bila Mira seorang, Mira pun serabut. Try lah try. Setelah 10 minit Mira jalan, jumpa pun parking. Ya Allah, itulah Mira kata Mira tak suka kalau main sorang-sorang. Tambah-tambah nak main beli benda-benda macam ni kan. Okay, so sekarang plan dia dah habis beli barang. Mira nak ke tempat yang Mira nak surprise itu. So Mira hopefully harap sangat surprise ni menjadi. Sebab setiap kali Mira nak surprise orang, mesti Mira akan takut. Sama, Mira takut flow dia tak jadi. Tapi dari tadi Mira macam doa supaya Allah memudahkanlah segala urusan Mira hari ni. InsyaAllah, amin. Jom kita gerak sekarang, okay? Mira rasa hari ni memang problem lah. Tengok ni.
Serabut lah hari ni kalau sorang-sorang. So Mira dah bawa barang ni. Abang ni akan guide Mira masuk dalam launch. Abang say hi. Abang masuk YouTube. Hai. Terima kasih. So kita akan ke sini. So tadi Mira cakap Mira nak switch kasut Mira letak dalam ni kan. Tapi tak jadi. Mira ada jumpa bag dekat belakang. Dalam bag ni Mira letak Mira punya sport shoes yang Mira dah pakai. So Mira nak cakap Mira ada beli hadiah lah. Bagi yang ni je first. So bila dia buka tu kasut Mira. And then yang ini nanti Mira letak ni bawah meja. Meja tu kan dia ada cover meja kan. So dia tak nampak. So Mira letak ni bawah meja. Baru Mira suruh dia ambil bawah meja dia. Okay kan Mira rasa. Kalau tak ngam sekali Mira ubah yang ni dekat tempat lain. Jadi Mira update. Okay. Mira dah sampai. Alhamdulillah dah sampai dekat area sini. Tengah tunggu Ihin. Mira rasa tadi dia ada solat dekat Masjid Putrajaya. So tunggu dia sampai sini. And then Mira ajak dia masuk ke dalam. Mesti korang macam fikir kan kat mana ni. Okay, sekejap lagi kita tengok kat mana kita celebrate ni. Okay, jom. Slow je. Okay, cuba tengok depan. Tengok depan. Okay, straight je. Nampak parking kan? Nampak ada kereta-kereta parking. Parking kat situ. Parking yang paling dekat dengan entrance. Jangan jauh sangat. Tu entrance dia depan tu. So Ihin parking kalau boleh depan sekali. Ada kosong tak? Masuk je. Ada tak? Kita nak menari dandut kat sini. Boleh. Park je. Ihin park. Mira ada dekat area sini. Mira pergi ambil Ihin. So tadi dengar kan. So Ihin dah sampai kat depan tu. Sebab tadi Mira suruh dia tunggu kat Masjid Putrajaya. Kalau Mira suruh dia wait sini, dia tahulah kat mana yang kita nak surprise dia ni. So dia dah sampai dekat parking. Mira dah reserve parking kat dia. So sekarang kita nak pergi ambil dia. And dia tak tahu lagi tempat dia tempat apa. Sebab tak nampak pun. Kalau park kat situ tak nampak apa-apa pun. Nampak bangunan je. Sebab lagi satu malam. So dia tak dapat expect tempat apa ni. Cuma sekejap lagi lah kita tengok apa yang jadi. Kereta putih tu kereta dia dah sampai. Mira tak tahu dia buat apa. Jom kita tengok dari sini. Kita try kejutkan dia. Jarakan orang kita. So dah ambil dah ni birthday boy bawa apa? Bukit. Siapa bagi? Tadi nak tunjuk ni Kak Ida dengan tim Ihin Musketeer, Acura Army and then tim-tim yang lain juga. Ni Ihin bawa nak buat pergi mana? Dia nak tunjuk dekat dalam konten. Okay. Thank you. Ihin tak tahu lagi kan kita nak ke mana ni? Ihin tak tahu Mira. Ihin rasa kita nak mana ni? Tak tahu Mira tapi Ihin takut. Mira please jangan apa-apa kat Ihin. Okay, walaupun Mira baru lepas solat maghrib. Dah solat maghrib tadi. Okay, so sekarang kita akan okay, jom ikut Mira. Jom. Ihin pernah sampai sini tak? Di sini? Tak. Pernah? Tak. Sumpah tak? So kita akan ke sini. Ihin tak nampak apa-apa ke? Apa-apa? Ya, kita akan naik cruise. Kita naik cruise tak? Sumpah lah. Sumpah lah. Ihin. Mira masuk sekali. Ihin dah bersedia tak nak naik cruise ni? Pernah tak naik cruise? Tak. Tak pernah? Sumpah yang settle. Sumpah? Jom kita tengok cruise kita macam mana. Ini dah berharap ni. Dah kok berharap ni. Banyak benda kan Mira bagi Ihin berharap kan. Sebab Mira kan tak bagi hadiah kat Ihin. So Mira nak hadiahkan cruise ni. So kita tengok apa yang kita nak buat atas cruise tu. Jom. Ihin rasa cruise kita tu besar ke, kecil ke, sederhana ke? Besar. Kecil. So kita ke sini. Ikut Mira. Mesti yang berharap kan. Tapi insya-Allah Ihin happy. Ya, apa-apa yang Mira buat ni happy je. Sebab Mira berpeluh tak nak buat konten ni. Sumpah Mira berpeluh. Mira risau. Mira takut shot-shot yang Mira ambil tu macam tak kena. Faham tak? So Ihin ikut Mira. Aku pula nak kena bawa hama ni. Okey, dengar tak dia cakap apa? Tunggu dalam bilik VIP. Kita nak pergi meeting. Ihin kan suka pergi-pergi masuk meeting. Tak nampak kan tadi kan? Ni baru nampak kan? Ya. Dah excited sangat tu muka tu. Bukan macam excited sangat ni. Lagi Mira ikut Ihin. Nah, tak apa, pegang ni. Kita nak masuk dalam ni dulu. Ikut abang tu. Ikut abang tu.
Takutlah. Kenapa Ihin takut? Orang tak buat apa-apa lah kat Ihin. Orang nak... Bukan untuk dijual kan? Bukan. Tapi mana tahu. Tapi ada rezeki nak. Dia suruh duduk dulu. Ihin duduk sini dulu. Dia suruh waiting. Okey. Kenapa muka hang macam tak sabar ni? Bukan Ihin tak tahu. Ihin takut. Betul tak Cruz? Kita akan jual Ihin. Tolong jual Ihin. Ihin, tadi Mira suruh pakai smart untuk naik cruise. Ihin rasa sesuai tak ni? Penampilan hari ni nak naik cruise? Smart. Smart lah. Ni paling smart lah ni. Ihin rasa dah cukup smart. Okey. Ngam. Ambil balik beg kau ni berat ke tak? Ihin, tapi betul ke? Ini first time Ihin naik cruise? Ya. Ya, sepanjang 27 tahun. Ya. Kira ni surprise 10% dah menjadilah ni. Terlebih menjadi. Mira kena letak stand. Okey. Ihin. Ihin dah nampak sikit-sikit dah kan? Dah nampak? Ihin nampak apa? Nampak cruise. Warna apa? Warna putih. Lagi, Ihin nampak apa? Kita kat mana sekarang? Kita dekat Masjid Putrajaya. Bukanlah Masjid Putrajaya. Masjid Putrajaya tadi tu Hak Ihin tunggu tu. Mira bawa Ihin ke mana? Nak jual Ihin masuk siang. Mira nak ikut tak? Tak ada. Alah. Sekarang kita dekat tempat VIP. VIP lounge. Ya, ni nama dia tempat VIP lounge. Mana ada orang? Ini Mira sediakan ke apa? Ya, Mira book sekali. Berapa? Nak bagi selesa je. Apa sebab nak tanya berapa pula dah? Mira baru masuk. Tak ada income YouTube. Ha, so Yang bazir untuk Ihin ke apa? duit konten ni dapat kat Mira. Itu rupanya. Post kat YouTube Ihin sebab dah tahu dah akan naik. Taklah, kita tunggu kat sini dulu. Tapi Mira book ni sebab nak bagi Ihin selesa. Bagi rasa ekor. Tak adalah kita tunggu berdiri je. Untuk air siapa? Orang dah minum. Jangan Ihin. Okey, tak. Tak orang punya. Okey. Mira pelik kenapa dia tak serve kita. Abang, ada air? Jangan. Oh, air oren tu boleh minum? Bang. Please. Ihin tak payah. Okey. Tak payah. Siapa tu? Jom. Abang jangan beritahu dia apa-apa tau. Dia tak tahu apa-apa. Okey, jom. Abang ni yang nak jual Ihin sekejap lagi. Mira, Ihin turunnya lagi. Akhirnya, setelah 27 tahun bertahan. Bang. Jom. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk Jom Ihin. Ini first time. First time. Iya. Careful bawah. Okey. Muka dia excited. Cruise kat situ. Muka dia punya excited. Tapi abang tu dia pergi kat depan. Nak pergi mana? Nak pergi sini. Nak pergi situ. Kenapa abang tu pergi situ? Abang, salah sini. Tak, abang yang salah. Stop it. Jom Ihin ikut abang tu. Tu Mira tanya tadi, Ihin nak cruise besar tu cruise kecil? Ini nak yang kecil cakap. Nak yang kecil. Jom. Kita dapat yang kecil. Gelap. Ihin cepat. Gelap. So kita akan dinner dekat atas boat. Okey tak? Dapat yang kecil? Okey tak? Mira? Ya. Berapa bajet? Tak apalah. Jomlah. Jom. Cepat kita dah dapat. Okey, jom. Let's go. Careful. Careful bawah. Ihin tak apa ke? Tak ada apa dah ada lampu. Ihin come. Ihin duduk situ. Cepat. So Ihin kena duduk situ. Mari duduk sini. Boleh? Abang. Boleh bang? Boleh. Wih. Abang ni yang akan bawa kita. Abang nama apa bang? Amar. So abang Amar yang akan bawa Mira dengan Ihin makan. Tapi mana tahu bawah tu Mira tak tahu apa abang buat. Maybe tikus bakar. Please. Jom. Okay, jom. Nanti ada bawah. Han tengok ada bawah. Dia pergi calik kat situ. Dia pergi calik. Belum start apa-apa lagi abang dah. Abang dah buat muka dah. Abang tu dah buat muka dah. Mira. Sorry Ihin. Tak apa. Ada banyak lagi Ihin. Kau makan je lah seorang. Aku tak nak makan kek tu. Sorry Ihin. Jom. Boleh? Tak nak. Semua takkan musnah terlanjur abadi. Happy dia makan. Ya. Ya. Ihin, Mira rasa ni Ihin punya sebab kopi. Mira tak minum kopi. Mira order kopi kat Ihin. Ihin, careful. Kena baju. Aduh. Ya Allah. Mira. Okey.
Apa yang rakus sangat ni? Tak ada buka. Dah, pusing juga. Ni pusing je lah. Suka. Mir tak pernah dinner dengan orang serabut macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin. Mira, Apa perasaan Ihin? happy gila. Ya. Sumpah ni first time. Ya. Ini pun first time Mira buat kat seorang lelaki. Perasaan tadi ada bunga-bunga Mira yang cari-cari kan tau. Sebab tu Mira gerak awal tadi. Thank you Mira. Mira jerit kuat lagi. Thank you Mira. Mira. Ni takut. Kenapa Ihin takut? Ni takut bukan yang Terpaksa aku ni bagi pihak Mira, okey? Ajaklah macam Mira nyanyi. Awal nanti jatuh cinta, kita kepada kita. Jangan untukmu. Mira! Kenapa? Kenapa apa lah kan Ihin kan suka orang celebrate birthday Ihin. So Mira cuba buat yang the best lah. Ini lebih pada apa yang nak. Ya. Ihin nak expect kita naik cruise tu ke? Ini tak nak naik cruise tu. Tak nak dah naik Ini nak cruise. naik ni. Nak naik ni? Nak naik ni. Mira rasa kita boleh makan dah kot. Ihin mesti lapar dah kan? Ya. Mira ada order tapi Mira tak sure lah. Mira ada order dua-dua tapi kalau Ihin suka yang ni boleh ambil yang ni. Kalau suka yang tu boleh ambil yang tu. Mira tak tahu Ihin suka apa. Sekian tu. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau. Awal nanti jatuhlah. Mira, ya. Jom kita makan dulu sebab dah pukul 9. So, jom kita makan dulu, okey? Lepas ni ada surprise lagi. Nah, tak habis lagi. Bagi Ihin ni dah berapa persen dah per 100? 200 lah. 200 dah? Sumpah 200. Tapi ada lagi ni surprise lepas ni. Okey. Mira bukakan untuk Ihin, okey? Okey. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Wah. Chicken chop. Wah, suka? Tak tahu Ihin suka ke tak? Suka sangat. Ini ada nasi. Actually Mira order yang ni. Sebab Ihin kan suka makan nasi. Ha. Ihin nak tukar tak? Ambil lah yang ni. Mira nak yang mana? Mira nak yang tu. Ingatkan Mira berkorban untuk ini. Rupanya Mira nak yang ni. Tak, bukan sebab ada nasi. Mira tak nak makan nasi malam. Mira nak diet. Tolonglah. Okey Mira, boleh. So kita tukar. Boleh. Sekejap. Sorry korang video naik boat so bergerak-gerak banyak. Ihin ambil yang ni Boleh. Satu lagi. Wah. Ni appetizer lah. Roti dengan mushroom soup. Sebab tu Mira ada tanya hari tu makan tak mushroom soup. Ada kan? Makan. Ada kan tadi? Ada. Sebab nak order-order ni lah. Thank you Mira. Sabar. Cepatlah, kita ada surprise lagi. Cepat makan. Kau makan dulu. Makan. Abang kalau ada surprise lagi beritahu ah. Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Sekarang dah 9 suku, Mira nak bagi next surprise. Okey, apa? Ni surprise yang belum terakhir. Ada lagi 2. Ada lagi dua? Ada lagi 2. Ni 2 yang terakhir. Okey. Ihin. Apa? Mira cakap apa? Mira tak ada hadiah birthday kan? Nak bagi kat Ihin kan? Mic kat mana? Mic kat mana kena marah mic pula. Tapi sebenarnya Mira ada nak bagi hadiah birthday kat Ihin. Apa dia? Hin tak nak berharap. Dah jadi dia belum? Dah. Betul dah? Dah. Ihin kena buka. Sebab ni Ihin minta. Macam mana Mira pegang? Pegang sini boleh kot? Jangan lagi. Marahlah. Okey. Kenapa ni Mira? Bacalah apa benda. Headline Family Pharmacy. Mira beli ubat sebab ubat-ubat Ihin semua berkulat. Apa yang ada? Wah! Abang, saya dapat kasut. Kasut perempuan lah. Ihin kata Ihin nak kasut. Mira cakap Mira tak ada bajet. Tak apalah. Mira baru pakai 2 kali je. Tak apa kot. Mira bagi kat Ihin. Mira dah pakai 2 kali. Kalau 3 kali tak apa, ni 2 kali Mira. Stop it. Betul. Bau pula tu. Bau. Ada lagi lah. Itu telekong yang Ihin bagi kat Mira. Tadi Mira guna. Mira guna? Ya, Mira guna tadi.
Thank you Mira. Sorry Ihin, memang tak ada hadiah. Tak apa. Okey. Ihin. Apa yang Mira buat ni lebih sangat apa? Moga Ihin sedih sangat tak dapat hadiah. Apa perasaan Ihin sebenarnya tak dapat hadiah? Okey je. Betul ke? Apa Mira buat ni dah lebih sangat. Sumpah Ihin tak pernah dapat rasa benda Tapi macam ni. Mira tak bagi hadiah dekat Ihin. Apa? Mira terasa sebab Mira tak dapat bagi hadiah. Itu je. Sebab Ihin kan nak hadiah. Birthday Ihin. Ihin gurau je. Tak, Mira sebab salah. Sekarang hari ni kan dah birthday Ihin. Siapa je bagi hadiah kat Ihin? Ramai bagi hadiah. Siapa? Cuba mention. Aiman bagi apa? Kasut. Kasut. Dah dapat dah kasut. Tapi kasut budak-budak. Kasut budak-budak. Okey, lagi siapa lagi? Nazrul bagi baju. Bagi baju. Lagi? Muna bagi boxer. Dia tahu saiz Ihin. Ada lagi lah, tapi nantilah dia tahu. Ya ke? Sebenarnya hadiah Ihin dekat belakang kursi Ihin. Cuba ambil. Bukan. Ini boleh beli ikan. Serabut lah dia. Apa benda ni? Tak, bukan yang tu. Mira! Bukan yang tu. Orang cantik ni Mira, aku tak. Mira. Ya. Mira mahal. Ada harga ke? Mira rasa tak ada harga. Ada harga. Tiba tak ada. Mira dah Ada. check. Tapi Mira tak sure saiz Ihin ke tak. So Ihin boleh tengok dulu. Careful. Sumpah Mira gila. Sumpah. Tak ada bau. Tak ada bau. Tak ada bau dia. Mira harap Ihin suka. Ihin suka ke tak? Okey tak colour tu? Okey sangat. Okey sangat. Sumpah Mira tak tahu nak beli colour apa untuk pakai. Mira nak beli hitam, Ihin dah ada kasut warna hitam. Mira beli warna putih. Lepas tu Ihin kan suka warna maroon. Belakang dia ada engrave warna merah. Ni suka gila. Nangis sekarang. Cuba try. Nak try tak? Ada soket. Itu Mira beli socks juga. Cuba keluarkan. Wah. Mira beli socks so boleh pakai meci-meci. Thank you Mira. Sebab Ihin selalu pakai stocking warna purple daripada Medan sampai balik Medan. Asyik stocking purple je tak masuk masuk. lagi Mira. Mira tahu, that's why Mira belikan stocking sekali. Kau ajar. Boleh try sekali stocking. Careful, nanti jatuh. Excited ke? Mira tak tahu. Ya Allah, serabut lah dia ni. Try sekarang. Try lah. Hatiku saat ku duduk. Careful, Ihin jatuh tak lagi dalam ayam tu. Ya Allah. Wow. Muat ngam-ngam, sumpah ngam. Sumpah lah. Sumpah muat gila, semat gila. Alhamdulillah. Sumpah semat gila. Sumpah semat gila. Ha. Cantik tak? Boleh pakai terus. Kalau nak pakai. Mira! Ya. Ina buat kasut ini lama. Jangan. Suka gila. Suka gila? Sumpah suka gila. Alhamdulillah. Sumpah demi Allah. Sebab Mira takut saiz besar. Tapi ngam eh? Alhamdulillah. Cantik tak warna tu? Mira takut lah warna putih. Ihin memang jenis tak jaga barang. Tapi rajin-rajin lah jaga kasut eh. Ya, cuba. Terima kasih Mira. Sama. Saya kita posing dengan kasut, okey? Okey. So kita sambung makan. Makan dulu. Okey, jom. Namun bila kau ingin sendiri, cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap. So tadi sepanjang experience sambut birthday hari ni dengan semalam, apa perasaan Ihin? Tak sangka dapat 2 kali macam ni. Dah sekali. So dapat 2 kali rasa happy gila. Jujur cakap. Ya. Seumur hidup tak pernah dapat rasa benda-benda macam ni. Ya. Maksudnya yang lebih. Ingat dah satu, okey. Semalam tu bagi Indah dah sangat-sangat best. So hari ni bila Mira buat macam ni pula, dengan effort Mira buat macam ni, nak tahu daripada pagi tengah hari dia selalu cakap serabut. Ihin dia tanya, Ihin ni macam mana ni Ihin? Ni boleh cerita? Ya, boleh. Ihin suka colour apa? Ihin suka kalau kasut Ihin minat jenis kasut apa? Kalau makanan Ihin minat apa? Dia tanya. Dan cara Mira deliver, Mira nak apa? Mira nak nampak benda tu perfect je. Mira tak perlu nampak perfect. Ya. Mira tahu kan Mira dah perfect. So apa yang Mira buat tadi terlebih perfect lah. Alhamdulillah, Ihin suka. Indra rasa dah terlebih special lah. Ada seorang yang layak yang macam ni. Saya rasa beruntung sangat lah apa yang Indah hadap selama ni.
And then lepas satu pelangi. Lepas satu. Makin bertambah rezeki, rasa alhamdulillah sangat-sangat. Tak terhingga. Ihin tahu tak? Kalau Ihin rasa Ihin dilempar, dibuang ke laut sebagai batu, tapi sekarang di mata Mira Ihin sebuah permata yang bersinar. Ihin bukan lagi batu tu. Mira harap Mira dah gilap Ihin untuk orang kata naikkan balik semangat Ihin, naikkan balik confident Ihin untuk bekerja. Mira harap permata tu akan terus bersinar. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah sangat-sangat. Korang nak tahu sebelum start konten ni, Mira dia cakap, Hin, kita solat dulu lah dekat sini. So nanti apa-apa nanti kita terus solat. Tapi solat kat rumah dah. Ni solat awal. So Mira solat dulu. Tetap Mira solat dia lama gila. Mira doa yang Mira cakap, ya Allah tolonglah permudahkanlah segala urusan Mira. Jangan kau persulitkan satu pun. Walaupun sebab Mira baru, so Mira tak tahu. Aku nak shoot macam mana ni? Angle ni nak kena letak macam mana ni? Nak bagi nampak perfect. Faham tak? Benda tu yang pressure Mira sebenarnya. Mira dah buat apa ni? Dah terlebih sangat. Effort Mira sangat-sangat dan orang tak nampak di sebalik konten ni. Faham tak apa yang Mira fikir? Nak cari tempat, nak buat apa. Semua benda tu orang tak nampak. Tapi Ihin nampak benda tu. So Ihin rasa korang mesti, kalau kat tempat Ihin, mesti appreciate gila-gila sangat. Sebenarnya ada surprise lagi. Sebenarnya boat tadi tu, love boat tu, hadiah daripada Ihin Musketeer juga. Oh, okey. Bukan apa. Sebab memang harga dia mesti mahal. Tapi nilai dia penting juga. Tapi siapa yang beri tu lagi penting. Maksudnya lagi bernilai. Mira bagi kat Ihin. Thank you sangat-sangat. So mulai sekarang yang akan pakai kasut ni. Ihin kena jaga tau sebab dia warna putih. So Mira, sebelum akhiri konten ni nak sampaikan satu doa ni, insyaAllah orang ramai dapat amalkan. Mira pun dapat amalkan. Apa doa apa? So doa dia macam ni Mira. Sebelum kita nak keluar rumah, kita baca doa ni. Maksudnya selepas kita dah keluar rumah tu, selepas kita keluar rumah, kita baca doa ni. InsyaAllah Allah akan pelihara dan lindungi kita sepanjang perjalanan kita nak ke sesuatu tempat tu. Doa apa? Doa dia berbunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Amin. Mira baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin. InsyaAllah sekarang boleh dapat amalkan doa ni dan alhamdulillah Indah jadi permata sekarang. Indah dia dah ada permata, Indah ada pelangi. Mira harap this is the best surprise yang Ihin pernah dapat sepanjang 27 tahun. Kalau boleh Mira nak Ihin celebrate dengan family Ihin, tapi jauh kan, Mira tak dapat nak tunaikan. Yang tu first plan Mira sebenarnya. Sebelum Ihin Musketeer contact Mira, Mira nak buat surprise birthday tapi sekali dengan family Ihin. Tapi Ihin Musketeer ada bagi plan tambahan. So Mira macam tak apalah, Mira ikut plan diorang. Maybe diorang ada juga yang diorang nak deliver kat situ. Suka je Mira benda ni jadi. Perfect. Mira dah boleh tidur lena malam ni. Semalam Mira tak boleh tidur lena tau dah. Mira macam ya Allah, macam mana ni yang nak bagi esok ni. Sebab hari ni bagi Mira lagi besar lah daripada yang semalam. Sebab semalam tu Mira dah macam rasa macam boleh ketak ni. Kalau korang nak tahu apa konten semalam, korang boleh kena tengok dekat YouTube AI Mira. Yes. Tu apa yang Musin nak cakap? Musin pula. Aisyah cakap apa? Orang sudah amat kita Musin dengan Aisyah Habsyi. Itulah tu, dia orang samakan kita. Mira kalau orang macam tu, Mira rasa macam ya Allah, Mira kena letak diri Mira lagi tinggi nak sama levelkan dengan Aisyah Habsyi tu. Sebab dia salah satu idola Mira juga dulu. Suka tengok konten dia. Sama suka tengok konten dia. Ya. Sekarang tak payah cari dah sebab ada depan mata. Depan mata. Terima kasih daripada Ihin Musketeer, Ihin Chomenga, Chumi Moris, Acura Army, Acura Troopers, Mira Flawless. Terima kasih kepada family, saudara mara, kawan-kawan dan semua supporter AI team yang lain. Alhamdulillah, Ihin dah setahun lebih, Indah hampir setahun kot dekat sini. So Ihin rasa alhamdulillah sangat untuk birthday ni. Dan terima kasih terbesar untuk Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Kak Ida ada bagi tu tadi. Ya. Dia bagi kat Mira juga tapi Mira tak bawa. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih sangat.
Jom. Jom. 1, 2, 3. Selepas turunnya hujan, pasti adanya acuran. Thank you. Sama. Janganlah buat macam tu. Mira pula yang awkward. Sumpah thank you. Tak record. Sumpah. Prank, tengok di situ ada kamera, di situ ada kamera. Ada kamera.